Assalamualaikum dan salam bahasa saudara. Besok merupakan harinya. Menjadi persoalan, adakah saudara sudah terlambat? Tidak. Tidak terlambat untuk saudara nak skor dalam ujian bertutur bahasa Melayu kalau saudara kuasai formula yang sebelum ni. Sebelum ni kita tahu kita ada yang terbaru iaitu formula kacip. Itu kacip tu sebenarnya langkah untuk saudara masuk ke bilik ujian bertutur. Tapi yang sebelum ini, saya telah cipta apa? Formula gemilang. Formula gemilang ini terbukti membuatkan ramai pelajar dapat keputusan yang cemerlang. Jadi jika saudara mengimpikan keputusan ujian bertutur yang cemerlang juga, bolehlah saudara kuasai formula gemilang. Dan untuk makluman saudara, akhirnya, sebelum ini, tahun lalu, saya tidak dapat untuk hasilkan formula gemilang bagi fokus faedah. Tapi Alhamdulillah, tahun ni akhirnya kita dapat pun akhirkan yang faedah setelah kita berhempas pulas dan akhirnya saya dapat bagaimana kita nak dapat faedah dari langkah. Sebelum ini untuk formula gemilang, saya telah rincikan kepada saudara tentang langkah kan? Ada saya kisahkan tentang langkah. Untuk pengetahuan saudara, gemilang ni majlis dia apabila saudara dapat punca, saudara boleh dapat cari cabaran. Apabila saudara dapat cari cabaran, saudara dapat cari langkah. Apabila saudara dapat langkah, itu saya tambah faedah. Jadi kalau saudara dah kuasai 4 kata kunci ni, agak-agak saudara dapat cemerlang atau tidak? Sudah semestinya. Baik saudara, kita mulakan bagaimana dengan langkah. Dengan faedah dari langkah. Contoh, sebelum ni dalam gemilang kita kisahkan tentang langkah. Langkahnya gerakan. Huruf G itu gerakan. Gerakan menggerakkan kesedaran masyarakat terhadap isu utama. Baik, kalau faedah, kita gunakan lagi gerakan. Apa yang digerakkan tadi? Kalau tadi kita langkah, kita kata gerakan kan? Jadi faedahnya, gerakan semangat yang positif. Jadi isinya, antara faedah apabila isu ini berjaya ditangani ialah dapat menggerakkan semangat positif dalam kalangan masyarakat. Mengapa? Hal ini demikian kerana apabila kesedaran meningkat, masyarakat akan lebih bersemangat untuk berganding bahu melakukan kebaikan. Bagaimana? Sebagai contoh, apabila saudara pun ambil balik senario sebentar tadi, apa isu utamanya, apa soalan yang disoal oleh pentaksir, saudara letak, apabila sekian-sekian-sekian berjaya diatasi, masyarakat akan terinspirasi untuk turut serta dalam program kemasyarakatan dan aktiviti sukarelawan. Wah, saya memang yang kita fikir panjang ni, sebab dari segi contoh ni lah, huraian ni lah. Sebab kita nak buat formula gemilang ni jadi formula yang majlis. Kepada saudara, saudara boleh guna apa jua topik sekalipun. Jadi ini, antara pemilihan kata serta contoh yang saya berikan kepada saudara ni, memang cukup saudara hafal saja. Ini untuk mereka yang saat akhir yang dah memang otak tepu, tak tahu nak cakap apa besok. Ini caranya. Hafal saja 4 kata kunci melalui formula gemilang ni saudara. Sudah semestinya saudara mampu terjemahkan dengan cemerlangnya. Baik, Kesannya, natijahnya, semangat ini akan mencipta suasana harmoni dan perpaduan yang kukuh dalam komuniti. Ungkapan menarik, gerakan kecil dengan semangat besar sememangnya mampu menggoncang dunia. Tegasan, oleh itu, kejayaan menggerakkan semangat positif adalah faedah yang besar yang bakal dirasai oleh masyarakat. Untuk huruf I, jika sebelum ini untuk langkah huruf I, edukasi, mendidik masyarakat dengan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan isu utama, sekian. Tapi untuk faedah ini pun kita ambil semula tentang edukasi. Apa? Edukasi meningkat. Dah tadi langkah tadi kita kata nak mendidik, kita nak edukasi. Maka faedahnya apa? Edukasi meningkat. Jadi isinya, antara faedah yang diperoleh ialah tahap pendidikan dan kesedaran masyarakat akan meningkat. Mengapa? Hal ini kerana usaha menangani letak isu utama.
sekian. Jadi nampak tak saudara, formula gemilang ni dia punya mudah, dia punya majisnya, saudara cukup hafal semua rangka ni. Setiap kali sebut isi utama, saudara gantikan dengan senario apa yang disoal oleh pentaksir. Hal ini kerana usaha menangani isu utama sering melibatkan penyebaran maklumat, ceramah dan kempen pendidikan. Bagaimana? Sebagai contoh, program kesedaran dan latihan mampu memperluas pengetahuan masyarakat tentang kepentingan dan cara menggerakkan nilai positif dalam kehidupan. Kesannya, masyarakat menjadi lebih celik ilmu dan berfikir secara matang dalam membuat keputusan. Ungkapan menarik. Ilmu yang tersebar umpama cahaya yang menyingkap kegelapan. Penegas, oleh itu, peningkatan edukasi merupakan faedah penting hasil kejayaan menangani isu utama. Sekian. Terkadang apabila saudara dah guna formula gemilang ni, ada sesetengah persoalan yang diajukan oleh pentaksir itu, dia nampak macam tak dapat nak masuk. Antaranya inilah saudara boleh goreng. Tapi goreng pun sikit-sikit. Bila saudara goreng sikit-sikit, tapi dari ayat yang saya beri kepada saudara ni, saudara hafal, InsyaAllah tak menjadi masalah pun. Yang saudara goreng tu pun dia tak nampak hangit pun. M. Motivasi. Jadi sebelum ini langkah kita cakap motivasi, iaitu memberi dorongan dan semangat agar usaha menangani isu kekal berterusan. Jadi untuk faedah, apa? Sama saudara. Kalau langkah itu faedahnya apa? Langkah itu faedahnya apa? Jadi yang ketiga ni, kalau langkahnya memberi kesedaran, menggerakkan motivasi, maka faedahnya motivasi meningkat. Nampak? Isi. Apabila isu utama berjaya diselesaikan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terus melakukan perubahan positif. Mengapa? Hal ini demikian kerana kejayaan dicapai memberi bukti bahawa usaha gigih tidak sia-sia. Bagaimana? Sebagai contoh, apabila masyarakat melihat hasil nyata daripada tindakan mereka, motivasi untuk terus memperbaiki keadaan akan meningkat. Natijahnya, semangat dan kesungguhan masyarakat menjadi pendorong utama kepada kemajuan yang berterusan. Ungkapan menarik. Motivasi umpama api. Bila dinyalakan, ia menerangkan seluruh jalan perjuangan. Penegas, justru peningkatan motivasi merupakan antara faedah paling berharga hasil kejayaan mengatasi isu utama. Faham tak saudara? Hasil mengatasi isu alam sekitar, hasil mengatasi isu buli, hasil mengatasi isu ekonomi. Semua masuk saudara. Kalau saudara rasa tak masuk tu, saudara cubalah goreng sedikit-sedikit ya. Huruf keempat, huruf I, inspirasi. Kalau di langkah kita kisahkan tentang memberi teladan atau contoh kejayaan supaya masyarakat yakin untuk berubah. Itu inspirasi. Maka, faedahnya apa saudara? Faedahnya, kalau langkah kita kata menjadi inspirasi, maka faedahnya kita dapat inspirasi yang baru. Jadi isinya, kejayaan mengatasi isu utama akan menjadi sumber inspirasi kepada masyarakat kita. Mengapa? Hal ini kerana kisah kejayaan mampu membuktikan bahawa perubahan bukan satu perkara yang mustahil. Bagaimana? Sebagai contoh, masyarakat yang berjaya mengekang isu utama, yang berjaya mengekang isu amalan tidak mahu membaca ke, amalan buli di sekolah ke, boleh dijadikan teladan dan inspirasi kepada komunitas lain. Nampak? Saudara tukarlah apa-apa isu utama pun tetap dapat masuk. Kesan? Hasilnya, lebih ramai pihak terdorong untuk mengikuti langkah-langkah baik tersebut. Sekaligus mewujudkan gelombang positif yang meluas. Ungkapan menarik, inspirasi hari ini mampu melahirkan tindakan pada esok hari. Penegas, oleh itu, melahirkan inspirasi baharu adalah faedah yang besar hasil kejayaan menangani isu utama.
Yang kelima, lahirkan perpaduan. Yang sebelum ini kita kata untuk langkah, lancarkan. Kita laksanakan program atau inisiatif. Saudara, jadi dah kalau langkah, kita dah lancarkan program, maka apa faedahnya kita dapat dari program-program yang kita lancarkan? Sudah semestinya mampu mengikat perpaduan. Jadi faedahnya, lahirkan perpaduan. Isi, antara faedah utama ialah melahirkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Mengapa? Hal ini demikian kerana apabila semua pihak bekerjasama menangani isu utama, nilai muafakat dan tolong-menolong semakin subur. Bagaimana? Sebagai contoh, usaha bersama antara generasi muda dan tua atau antara komuniti berlainan latar belakang mewujudkan semangat kekitaan yang erat. Kesannya, masyarakat menjadi lebih harmoni dan saling memahami. Ungkapan menarik, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pergas, justru lahirnya perpaduan adalah faedah yang amat bermakna, hasil kejayaan menangani isu utama. Mudahnya saudara, saya dah bagi kepada saudara ni, tinggal saudara hafal sahaja. Setiap kali isu utama, saudara tukarlah apa persoalan yang diajukan. Seterusnya, huruf yang keenam, huruf A, amalkan. Sebelum ini langkah kita kisahkan tentang amalkan, menjadikan tindakan positif sebagai amalan harian masyarakat. Maka faedahnya apa? Amalan murni dapat berakar atau dapat diterjemahkan. Isi, faedah lain ialah terbentuknya amalan murni yang menjadi budaya hidup masyarakat. Mengapa? Hal ini kerana apabila amalan positif diterapkan secara berterusan, ia akan menjadi norma dan nilai kehidupan seharian. Bagaimana? Sebagai contoh, sikap prihatin, disiplin dan tanggungjawab terhadap isu utama menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Natijahnya, terbentuk masyarakat beretika, berakhlak dan bertamadun tinggi. Apa menarik? Amalan yang baik adalah benih kepada bangsa yang hebat. Oleh itu, kejayaan menanam amalan murni merupakan faedah besar kepada isu utama. Huruf yang ketujuh, nilai murni dihayati. Kenapa? Sebab langkahnya tentang nilai juga, iaitu menilai keberkesanan agar dapat diperbaiki. Maka faedahnya, nilai itu dapat dihayati. Faedah seterusnya ialah nilai-nilai murni dalam diri masyarakat semakin kukuh. Mengapa? Hal ini kerana dalam usaha menangani isu utama, hal ini dikatakan demikian kerana menangani isu utama, masyarakat akan belajar menghargai nilai seperti tanggungjawab, kejujuran dan kesederhanaan. Bagaimana? Sebagai contoh, masyarakat yang menolak isu utama akan lebih menghargai prinsip moral dan agama dalam setiap tindakan. Maaflah saudara, saya tersasul-sasul ni pasal kita baru saja siapkan skrip ni dan saya tulis di atas kertas dan ini saya tak gambar terus baca macam ni, jadi saya sendiri kadang tak kenal tulisan saya. Mana tadi? Bagaimana? Sebagai contoh, kita ulang Sebagai contoh, masyarakat yang menolak isu utama akan lebih menghargai prinsip moral dan agama dalam setiap tindakan. Kesannya, lahir masyarakat yang bukan sahaja cemerlang dari segi fizikal, tetapi juga luhur dari segi jiwa dan akhlak. Apa menarik? Nilai yang tinggi tidak boleh dibeli, tetapi boleh dibina melalui kesedaran. Oleh itu, penghayatan nilai murni adalah faedah yang amat bernilai dalam membina masyarakat yang bertamadun. Huruf yang terakhir merupakan huruf G. Huruf G untuk langkah kita kisahkan tentang gerakan semula, menyambung dan memperbarui usaha supaya tidak terhenti di separuh jalan. Itu langkah. Jadi apa faedahnya bila kita dah sambung, kita gerakkan semula program tu? Kita dapat gemilang semula. Itulah faedahnya. Faedah besar daripada kejayaan menangani isu utama
adalah mengembalikan kegemilangan masyarakat dan negara. Mengapa? Hal ini dikatakan demikian kerana apabila segala masalah berjaya diselesaikan, negara akan lebih stabil, makmur dan dihormati. Bagaimana? Sebagai contoh, apabila masyarakat bersatu dan berilmu, ekonomi, sosial dan pembangunan negara akan berkembang maju, berkembang pesat. Natijahnya, negara mampu melangkah ke arah kemajuan yang seimbang antara rohani dan jasmani. Apa menarik? Bangsa gemilang lahir daripada rakyat yang berjuang. Justru, mengembalikan kegemilangan negara adalah faedah dan paling penting hasil kejayaan menangani isu utama. Demikianlah saudara untuk formula gemilang bagi pemfokusan faedah. Kita dapat langkah, saudara kuasai langkah, saudara dapat kuasai faedah. Itulah majlisnya dalam formula gemilang. Renung peribadi, cermin diri.